pagi ni kita akan masuk hukum izhar halqi. Okey. Saya terangkan hukum izhar halqi pula. Jadi semua mana yang nak buat nota, bolehlah. Siap sedia buku. Okey, untuk buat tulis-tulis. Baik. Sebelum kita mula, jom sama-sama kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Makcik Pah, sekarang muka surat berapa? Muka surat 4. Muka surat 4 semua pagi ni. Pak Syarmi Al-Yahya, waalaikumsalam. Encik Arif, waalaikumsalam. Puan Normal Aidil, waalaikumsalam. Puan Lin Nalin, waalaikumsalam. Okey, baik semua. Okey, pagi ni saya akan terangkan hukum izhar halqi. Hukum izhar halqi. Baik, apa maksud izhar halqi? Izhar halqi maksudnya ialah menjelaskan. Baik, apa yang kita nak jelaskan dekat izhar halqi ni? Kita nak kena jelaskan sebutan nun mati dan juga tanwin. Dua benda tu kita nak kena jelaskan. Jelaskan bacaan ataupun jelaskan sebutan. Okey. Kita nak jelaskan huruf nun mati. Okey, yang pertama nun mati, yang kedua tanwin. Salah satu bila kita baca tu ada salah satu, sama ada nun mati, kita jelaskan nun mati dulu. Lepas tu kita baca lagi, ada pula lagi tanwin. So yang tu bila kita nampak baris tanwin, kita jelaskan baris tanwin. Kalau kita nampak nun mati, kita jelaskan sebutan nun mati, macam tu. Okey. Dan selepas nun mati dan tanwin tu, mestilah bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Okey, bertemu dengan huruf-huruf izhar halqi. Huruf izhar halqi ada berapa? Ada 6. Okey. Ada 6. Daripada huruf hijaiyah, semua huruf hijaiyah ada berapa semua? Cuba komen kat bawah. Cuba komen kat bawah. Huruf hijaiyah semua sekali ada. Makcik Pah 29. Okey. 29, 28. Jawab 29 betul, 28 pun boleh juga. Kalau siapa yang jawab 29, itu adalah huruf alif sampailah huruf ya. Okey. Kalau siapa yang jawab 28, 28 tu huruf yang kita
boleh bariskan sahaja. Yang boleh bariskan. Total ada 29. Okey, daripada huruf alif sampai huruf ya ada 29. Tetapi daripada 29 huruf hijaiyah tu, cuma 28 huruf sahaja yang boleh dibariskan. So, satu huruf apa lagi yang tak boleh baris? Huruf alif. Okey, jadi yang kita bunyi A, I, U tu, itu adalah bunyi huruf hamzah. Jelas semua? Itu adalah bunyi huruf hamzah. Kalau dulu-dulu kan kita belajar alif di atas A, alif di atas I. Kenapa pembelajaran dulu dimula dengan kenapa masa kita belajar dulu dimulakan alif di atas A, sedangkan yang sebenarnya hamzah di atas A kan? Sebab nak memudahkan pembelajaran ikut susunan kan. Macam tu. Okey, jelas semua? Jadi 6 huruf izhar halki daripada 28 huruf hijaiyah yang boleh dibariskan. Macam tu. Okey. So untuk apa-apa yang untuk kita nak bariskan atau apa-apa hukum izhar halki, alif tak termasuk. Okey, kita hanya guna 28 huruf hijaiyah. Macam tu. Baik, jadi apa huruf-huruf izhar halki yang 6 tu? Semua tulis. Yang pertama huruf hamzah. Tu huruf hamzah. Huruf hamzah. Yang kedua huruf ha. Ha bulat. Ni. Ha ketawa. Ha simpul. Tu. Jadi huruf hamzah dan huruf ha bulat, ha ketawa, ha simpul, kedudukannya di pangkal kerongkong bawah sekali dekat sini. Okey, dah 2 huruf kan? Yang kedua, tambah lagi 2. Tengah kerongkong. Huruf yang kedua, huruf yang ketiga dan keempat huruf izhar halki ialah huruf ha pedas. Ha pedas pula. Dan juga huruf ain. Hurufnya di tengah kerongkong. Okey, bila kita tekan tu rasa dekat bahagian tengah. Semua boleh sebut. Okey, yang kelima dan keenam dia panggil hujung kerongkong. Hujung kerongkong atas sekali dekat bahagian nak tekak tu lah. Itu ialah huruf kha dan ghain. Huruf kha dan ghain. 2 huruf. So 2 huruf pangkal kerongkong, 2 huruf tengah kerongkong, 2 huruf hujung kerongkong. Boleh? So total 6 huruf. Jadi bila kita baca Al-Quran, yang pertama kalau kita nak cari hukum izhar halki, mestilah kita cari antara 2. Sama ada yang pertama cari dulu nun mati. Nun tu mestilah ada tanda mati. Itu dulu cari. Yang kedua cari baris tanwin. Okey? 2 tu. Selepas jumpa 2 benda ni, barulah tengok huruf selepasnya. Ada tak 6 huruf izhar halki tu? Okey, contoh kan, nun mati selepasnya bertemu hamzah. Barulah boleh dinamakan izhar halki. Contoh lagi, tanwin bertemu dengan hamzah. Itu barulah hukum izhar halki. Sama lah juga seterusnya huruf ha bulat kan, ha simpul. Kena ada nun mati dulu. Selepasnya huruf ha. Huruf izhar halki tu yang 6 tu mestilah huruf tu berbaris. Berbaris atas atau bawah atau depan. 3 baris tu. Okey, sama ada dia baris bawah, baris atas, baris bawah dan baris depan. Okey. Setakat ni jelas tak semua? Saya terang panjang-panjang kan?
takut laju. Cuba semua komen dulu. Kalau tak faham, komen tak faham. Kalau faham, semua komen faham Makcik Pah jelas, Encik Arif jelas Okey, baik. Alhamdulillah. Pak Azam Hizir faham. Okey, begitulah juga seterusnya. Nun mati atau tanwin bertemu dengan huruf izhar halki, huruf ha, huruf ain, huruf ghain dan juga huruf kha. Jadi bila kita jumpa dalam Al-Quran, pastikan kita menjelaskan sebutan nun mati dan tanwin tu. Okey. Kita mestilah menjelaskan sebutan nun mati dan tanwin. Itulah dia nama hukum izhar halqi. Okey, semua jelas. Alhamdulillah. Baik. So bila kita lepas ni, kalau kita baca Al-Quran, kita terjumpa kan. Jom kita cari dekat muka surat 4. Ada tak? Muka surat 4 contoh saya bagi. Tak nak lah cari kat muka surat lain. Itu kejap lagi kita nak baca kan. Kita cari kat muka surat 3 semua. Muka surat 3. Okey, cuba tengok Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim. Okey. Sekarang ada baris tanwin kat sini. Jadi step dia macam tu Setiap kali ada tanwin ataupun jumpa nun mati, kita tengok ada tak selepas dia tu huruf izhar halki yang 6 saya sebut tadi. Kalau ada macam ni, okey, ada tanwin kat sini kan, tanwin baris hadapan, tanwin depan. Selepasnya huruf ain. Huruf ain huruf izhar halki ke tidak? Huruf ain adalah huruf izhar halqi. Tanwin bertemu ain. Macam tu. Jangan sebut hamzah bertemu ain. Okey, sebut tanwin bertemu ain. So dekat sinilah hukum izhar halqi tu. Okey, tanwin bertemu ain. Macam saya cakap tadi, huruf izhar halqi ni dia baris atas atau baris bawah atau baris depan. 3 baris je. Okey, tanwin pula, tanwin atas, tanwin bawah, tanwin depan. 3 baris. Okey. Jadi bacaan dia jelaskan bunyi tanwin ni. Sawa'un 'alaihim. Itu bacaan yang betul. Bacaan yang salah macam mana? Kita lama dekat tanwin ataupun kita baca dengung. Sawa'un 'alaihim. Lama macam tu. Itu bacaan yang salah. Okey. Tu cara bacaan izhar halqi. Sawa'un 'alaihim. Jelas. Un tu maksud jelas. Okey. So ni yang pertama. So cara sebut dia tanwin bertemu ain. Cara sebut hukum dia macam tu. Lagi mana? Ada tak? Lagi. Ini saya tunjuk contoh dulu bagi semua faham. Okey, kat sini walahum azabun ada tanwin. Tanwin selepasnya bertemu huruf ain juga. Sama macam atas maknanya kat sini. Sama. Tanwin depan selepasnya bertemu huruf ain. Ingat, mesti untuk hukum izhar halqi kita mesti cari huruf izhar halqi saja. Okey? Huruf izhar halqi tu mestilah selepas tanwin ataupun selepas nun mati. Itu yang menentukan sama ada dia hukum apa, hukum izhar halqi ke ataupun hukum-hukum yang lain. Okey, yang bertukar-tukar huruf tu dekat sini. Huruf selepas tanwin ataupun selepas nun mati. Dekat muka surat ni tak pasti lagi ada ke tak nun mati. Kalau ada kita boleh tengok sama-sama contoh dia kejap lagi. Okey, ni contoh yang kedua dekat muka surat yang ketiga. Hukum izhar halqi.
So bacaan dia samalah macam atas, jelaskan tanwin depan ni. Bun'a, macam tu. Azabun azim. Macam tu. Azabun azim. Yang bacaan yang salah, azabun azabun azim. Itu bacaan yang salah. Kita baca lama ataupun kita baca dengung dekat tanwin. Okey, itu salah. Okey, kita cari lagi Pak Adida, ayat 10 ada. Okey, kita tengok ayat 10. Okey, ayat 8 Yang ni ayat 8. Yang daripada yukhadi'una ayat 9. Okey, lagi ayat 10 yang ni. Okey, ayat 10 kita tengok ada satu. Okey, so kalau macam kita nampak, yang ni tanwin kan? Selepasnya bertemu fa. Ada tak huruf izhar halki huruf fa? Tak ada. Bila tak ada, abaikan dulu. Kita tak sampai lagi. Okey? Ini hukum lain. Siapa yang dah tahu, tahu. Tapi siapa yang belum tahu, biarkan dululah. Maksudnya ini kita fokus mana yang belum tahu lagi ataupun mana yang belum faham. Biarkan dulu. Hukum yang selain daripada huruf yang kita dah belajar, huruf izhar halki ni, biarkan dulu. Okay, fokus pada 6 huruf je. Huruf hamzah, huruf ain, huruf ha, huruf ain, huruf ha. Yang kelima huruf kha, yang keenam huruf ghain. Macam Nur Rasmah, muka surat berapa? Muka surat 3 sekarang. Sekarang ni muka surat 3 untuk kita cari hukum je dulu. Kejap lagi untuk bacaan kita baca muka surat 4. Okay, so kat sini bun'a. Okay, cuba semua komen, tulis kat komen. Hukum izhar halki dia apa bertemu apa? Apa bertemu apa? Macam tadi kat atas tanwin bertemu ain. Okey, ni yang kedua. Yang pertama pun tanwin bertemu ain. Macam tu. So dekat contoh yang ketiga ni, apa bertemu apa? Cuba semua komen kat bawah. Nak tengok faham ke tidak? Pak Adil tak adil. Tanwin bertemu hamzah. Tanwin bertemu hamzah. So hamzah ada tak huruf izhar halki? Ada. Jadilah dia hukum izhar halki kat sini. Saya lupa nak bagi tahu untuk singkatan izhar halki. Kita guna singkatan apa? I, Z, H. Okey, itu singkatan dia. Okay, so siapa nak tulis, siapa yang belum tulis lagi, tulis IZH. Senang. Bila dalam Al-Quran kita tulis, tak adalah kita tercari-cari kat buku nota. Kita dah tanda siap-siap. Okay, boleh tanda dekat Quran pakai pensel. Okay, buat kecil-kecil je, jangan besar. Buat sekadar kita nampak je huruf tu, IZH. Okay, pakai pensel. Okay, so 3 contoh dah. Okay, kita jumpa dekat muka surat ni. Saya harap semua makin faham sebab tak susah. 2 benda tu je kita tengok. Okay, untuk izhar halki 2 benda tu je kita tengok. Tengok ada tanwin dan pastikan huruf selepas tanwin atau nun mati tu adalah 6 huruf izhar halki. Itu je cukup. Lepas tu kita kena tahu macam mana cara bacaan dia. Bacaan izhar halki kena jelaskan. Jelaskan sebutan tanwin tu. Bukan jelaskan huruf hamzah jelaskan sebutan tanwin dan juga nun mati. Okey, lagi kita cari ayat 11. Ayat 11. Cari fokus mata kita, fokus dekat nun mati atau tanwin. 2 tu dulu. Okey, 2 tu dulu. Macam ni nun mati. Okey, dah ada nun mati, tengok selepasnya. Ada tak huruf izhar halki? 6 huruf tu. Tak ada. Dekat sini huruf lam. So huruf lam bukan huruf izhar halki. Okey. So bukanlah, abaikan. Kalau bukan, abaikan. Okey, lagi ayat yang ke-13. Yang wa iza qila lahum ni ayat 13 Ni ayat 13. Okey, kita tengok ayat 13.
17 ada tak? Okay, ni sama juga. Nun mati. Selepasnya huruf lam. Bukan. Okay, bukan. Ayat yang 14. Ayat ke-14. Cari lagi. Nun mati atau tanwin. Tak ada dah. Okay, so muka surat 3. 3 saja contoh hukum izhar halqi. Kita dapat 3 contoh saja. Okeylah tu. Baik, setakat ni jelas tak sebelum kita nak mulakan bacaan muka surat 4? Okay, jadi yang baru masuk, jangan lupa tap-tap skrin. Okay, bagi 20,000 like hari ni, pagi ni. Dan jangan lupa share-share pada rakan-rakan TikTok yang lain. Okey, macam tu saja penerangan izhar halqi, penerangan ringkas. Kalau panjang-panjang nanti takut tak faham. Okey, cukup penerangan setakat tu. Ringkas dan padat. Baik. Okey, muka surat 4 kita nak baca. So untuk muka surat 4 ni kita akan cari 2 hukum lah. Hukum alif lam. Okey, alif lam qamariyah, alif lam syamsiyah dan juga izhar halqi. Okey. 3 hukum tu kita akan cari. Baik, sedia semua ya? Ingat macam biasa, macam saya cakap, setiap kali kita mulakan bacaan, pastikan tarik nafas dulu. Tarik nafas panjang-panjang. Okey. Setiap kali kita nak mulakan bacaan yang baru, kan kita baca, lepas tu kita berhenti, lepas tu nak mula lagi bacaan, tarik lagi nafas baru panjang-panjang. Lepas tu berhenti, tarik lagi nafas baru. Macam tu. Okey. Untuk dapatkan nafas panjang, kena biasakan macam tu. Puan Syarmi Al-Yahya, ulang huruf IZH. 6 huruf. Yang pertama huruf hamzah, yang kedua ha bulat ataupun ha simpul, ha ketawa. Itu nama-nama dia lah, ikut mana yang semua pakai. Nak sebut yang mana, pilih salah satu. Okey, yang ketiga huruf ha pedas. Yang keempat huruf ain. Yang kelima huruf ghain. Dan yang keenam huruf kha. Okey, tu 6 huruf dia. Okey, baik. Sedia semua kita nak baca. Ikut sama-sama dengan saya. Tarik nafas dulu. Sedia. Mathaluhum kamathalil ladzi istawqada naran falamma adaat. Berhenti kat sini dulu. Okey. Kita ambil balik falamma. Falamma adaat ma hawlahu zahaballahu binurihim wa tarakahum. Berhenti situ. Okey, tarik nafas baru balik. Wa tarakahum fi zulumatil la yubsirun. Okey, jom kita cari sama-sama hukum ayat yang ke-17. Ada hukum apa? Okay, ingat 3 hukum yang kita cari, ALQ singkatan ALQ alif lam qamariyah, ALS alif lam syamsiyah dan IZH izhar halqi. Okay, cuba semua komen dekat ayat yang ke-17 ada hukum apa. Pak Adi dan Aidil ada 2 ALS. Okey, termasuk lafzul jalalah semua kali ni kita masukkan sekali ALS. Lafzul jalalah kita masuk sekali, ALS
Okey, ada dua, betul. Ada dua ALS. Yang pertama apa? Perkataan mana? Allazi. Kita dah jumpa dah banyak kali semua. Allazi. Okey. Alif lam Syamsiyah. Tulis kat situ atas ni. ALS. Okey. ALS. Yang kedua, perkataan Allahu. Allahu juga ALS. Okey, kat sini ada tanwin, tapi selepas huruf tanwin tu huruf lam. Kita tak cari lagi tanwin bertemu lam, belum cari lagi. Okey. So untuk huruf ayat 17 dua hukum je lah dulu. Okey, ALS ada dua. Okey, baik. Kita sambung ayat yang ke-18. Summun bukmun umyun fahum la yarji'un. Okey, ayat 18 ada hukum apa ni semua? Cuba komen kat bawah. Puan Adil dan Aidil, ada IZH, huruf tanwin bertemu Ain. Okey, kita tengok sama-sama. Puan macam Arbakia, Puan Yu Azami, semua komen IZH. Okey, kalau boleh tulis sekali apa bertemu apa. Nak tengok. Okey, bukmun tanwin. Ini sama macam muka surat 3. Setakat ni masih lagi sama kita jumpa. Huruf yang sama, huruf Ain kan. Tapi cara jumpa dia tu, cara berlakunya izhar halki tu sama macam muka surat 3 kita cari tadi, iaitu tanwin baris depan. Okey, tanwin depan bertemu huruf ain. Kita sebut macam tu je lah. Baris tanwin, baris huruf ain tu tak kisah baris apa kita sebut huruf ain tu je, huruf izhar halki. Yang penting kita tahu huruf ain tu mestilah hidup. Hidup tu maksudnya huruf dia berbaris atas atau bawah atau depan. Okey. 3 baris tu. So bacaan dia pastikan jelas. Jangan baca lama. Ramai orang baca kat sini lama. Bukmun dia jadi dengung. Salah. Pastikan baca mun macam tu terus. Bukmun macam tu bacaan dia. Jelas semua? Tanwin bertemu ain. Okey, alhamdulillah, betul. Tanwin bertemu ain. Okey, cantik. So dekat situ ada hukum ayat 18, ada hukum izhar halki saja. Okey, hukum alif lam tak ada. Seterusnya kita baca ayat 19. Tarik nafas panjang-panjang. Au kasayyibim minas samai fihi zulumatun wa ra'dun wa barqun yaj'alun. Berhenti kat situ dulu. Okay, kita tarik nafas baru. Ambil dekat yaj'aluna. Tarik nafas. يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. Tarik nafas baru. Wallahu muhitun bil kafirin. Okey. Untuk ayat yang ke-19, cuba semua komen. Ada hukum apa? Ada hukum apa? 4, 5. Okey. Ada 3 ALS, 1 ALQ. 3 ALS, 1 ALQ. Okey, lagi. Cuba lagi. Siapa lagi? ALS dan ALQ. Okey, betul. Okey, sekarang ni kita nak tahu
Berapa ALS, berapa ALQ? Ramai yang komen ada 3 ALS kan? 1, 2, 3. Okey. 3 ALS, 1 ALQ. Lagi. Total ada berapa? Cuba tengok balik. Betul-betul. Ingat, lafzul jalalah termasuk sekali. Empat. Sikit lagi. Setakat ni semua komen ada 4. Setakat ni ramai yang komen ada 4. Kurang tepat. Tambah lagi 1. Nekma 3 ALS 2 ALQ. Betul. Tu betul. Pasal ambil alih ayah 5. Betul. Semua sekali ada 5. 3 ALS 2 ALQ. Okey. Mana dia? Jom kita cari sama-sama. Okey, yang pertama alif lam. Lam tak ada tanda apa-apa, kosong. Bermaksud ini adalah alif lam syamsiyah. ALS tulis kat situ atas dia. Okey, ni yang pertama, ALS. Lagi as-sawa'iqi. Lam kosong juga, tak ada tanda apa-apa. Alif lam syamsiyah. ALS itu perkataan dia, as-sawa'iqi. Okey, ni yang kedua. Yang ketiga, perkataan dia al-mauti. Lam ada tanda mati. Bila ada tanda mati, itu ALQ, alif lam qamariyah. Singkatan ALQ tulis kat atas tu. Okey, ni yang ketiga. Yang keempat, lafzul jalalah. Okey, ALS. Yang kelima, perkataan al-kafirina. Perkataan dia yang tu. Okey. Lam ada tanda mati. Bermaksud bila nampak je lam ada tanda mati, itu ALQ. Mudah. Okey, baik semua baik. So ayat 19 ada 5 hukum. Okey, campurlah 5 hukum alif lam. Campur 3 ALS 2 ALQ. Seterusnya ayat yang ke-20. Tarik nafas. Yakadul barqu yakhtafu absarahum. Tarik nafas baru. Kullama adaa lahum masyaw fihi wa idza azlama alaihim qamu. Tarik nafas baru. Walau syaa Allahu ladhahaba bisam'ihim wa absarihim. Tarik nafas baru panjang-panjang. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Okey. Baik, cuba semua komen dulu. Ayat yang ke-20 ada hukum apa? Okey, cuba komen dulu. Ayat yang ke-20 ni ada hukum apa kat situ? Okey, apa yang saya nampak? Ada hukum alif lam kan? 1 ALQ, 2 ALS. ALS 2, ALQ 1. Okey. Ramai yang komen ALS ada 2, ALQ ada 1. Okey, jom kita tengok sama-sama betul tak?
Ayat yang ke-20. Okey, yang pertama ada perkataan al-barqu. Al-barqu. Okey. Lam ada tanda mati, bermaksud dia adalah alif lam qamariyah. A-L-Q. Okey, lagi. Yang kedua, ada perkataan Allah, lafzul jalalah, A-L-S. Yang ketiga, lafzul jalalah lagi, A-L-S. So betul. Okey, ada 3. 1 A-L-Q, 2 A-L-S. Okey. Alhamdulillah. Semua komen betul Muka surat ayat 20 betul semua. Okey, kita sambung ayat 21. Tarik nafas panjang-panjang. Ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum. Tarik nafas baru, kita ambil balik walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Baik. Okey, untuk ayat yang ke-21 ada hukum apa semua? Cuba komen kat bawah. Okey, untuk ayat yang ke-21 ada 3. Mana satu ni? 3 ke 2? Kat sini ada banyak jawapan. Ramai komen 3. Okey, kita tengok. Majority komen 3. Ada 3. Semua komen ALS Okey, kita tengok. Yang pertama, perkataan an-nasu. Lam tak ada tanda apa-apa. Kosong. Tak ada tanda mati. Okey, bermaksud ini adalah alif lam syamsiyah, ALS. Okey, itu yang pertama. Yang kedua, perkataan allazi. Lam. Okey, yang ketiga allazina. Perkataan dia sama je. Allazina, yang ni allazi. Okey, perkataan ni sama. So betul. Ayat yang ke-21 ada 3 alif lam syamsiyah. Tulis kat situ atas dia tu ALS. Okey, tulis kat atas dia pakai pensel. Baik. Belum ada lagi izharah ki, tak apa. Ada hukum alif lam lagi. Baik, kita tengok ayat yang ke-22. Tarik nafas panjang-panjang. Sedia. Allazi ja'ala lakumul arda firasyan was-samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'a. Okey, berhenti kat situ. Tapi boleh dikategorikan panjang juga ini Semua sampai tak satu nafas kalau tarik panjang. Okey, siapa yang tak sampai tu berhenti sini dulu. Dia kena tengok situasi. Mana yang memang nafas dia pendek, okey, berhenti je lah sini dulu. Berhenti lepas tu sambung wa anzala minas sama. Macam tu Baik. Kita sambung. Ambil balik. Wa anzala. Tarik nafas baru panjang-panjang. Wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Tarik nafas baru.
فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. Baik, ayat yang ke-22. Cuba semua komen. Ada hukum apa? Saya pun nak kira kejap. Okay. Ada hukum apa dan ada berapa? 5 ALS 1 ALQ. Puan Siti Aisyah 5 ALS. Okey, cuba tengok. Ada lagi tak satu? Puan Mazina 6 ALS. Oh, kat sini ada banyak jawapan Bila ada banyak jawapan, maksudnya kita kena tengok macam mana boleh dapat terlebih, macam mana boleh kurang kan. 5 ALS 1 ALQ. Majority komen 5 ALS 1 ALQ. Ingat lafzul jalalah termasuk sekali. Kali ni kita masukkan sekali lafzul jalalah ALS. Baik. Jom kita kira sama-sama. Yang pertama, allazi, lagi. Okay, setiap kali jumpa perkataan allazi, semua dah kira siap-siap ALS atas tu. Okay, yang kedua, perkataan al-arda. Lam ada tanda mati. Bila ada tanda mati, bermaksud dia adalah hukum ALQ. Okay, ALQ. Yang ketiga, perkataan as-samaa. Lam tak ada tanda apa-apa, kosong. Bermaksud ini adalah hukum ALS. Okay, nampak je lam tak ada tanda, ALS. Nampak je lam ada tanda mati, ALQ. Yang keempat, as-samai. Sama macam yang ketiga, ALS. Tulis kat situ. Okey, ni yang keempat. Yang kelima, perkataan as-samarati. Tu perkataan dia. As-samarati. Lam tak ada tanda apa-apa, kosong. Bermaksud ini adalah ALS. Okey. Lagi ada tak? Lillahi lafzul jalalah ALS. So semua sekali ada 6. Okey, semua sekali ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. 5 ALS, 1 ALQ. Dapat semua? Betul, 5 ALS, 1 ALQ. Okey. Cantik. Tak apa kalau terlebih satu, terkurang satu tu, tak apa. Dimaafkan lagi. Tapi kalau sebut okey, ada 2 je alif lam, tu jauh beza tu. Yang tu kena tengok betul-betul lagi. Sebab yang tu masih tak faham. Silap kira tadi. Kadang-kadang kita terlepas pandang pun ada, tersalah kira pun ada. Okey, tak apa. Puan Mazina salah. Tak apa, kurang satu. Tak ada masalah. Puan Mazina Syari nak tanya kenapa tanda bulat di atas tak sama? Tanda bulat yang mana Puan Mazina? Cuba komen ayat berapa yang mana. Nak tanya kenapa tanda bulat di atas tak sama. Tak faham. Okey, cuba komen yang mana satu. Okey, sementara tu jom kita sambung dulu ayat yang ke-23 sebenarnya yang kita nak baca ni. Okey, ayat dia, nombor ayat dia yang ni sebab kadang-kadang masih ada yang keliru lagi, tak tahu. Diingatkan yang 22 ni ayat yang kita nak baca, bukan ayat 22 ni yang tadi kita baca. Dia nak tahu ayat tu yang keberapa, tengok hujung dia.
Yang itulah ayat yang kita baca. Macam wa in kuntum ni, ini adalah ayat yang ke-23. Okey, duduk hujung sekali. Baik, tarik nafas panjang-panjang. Sedia. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisuratim min mithlih. Berhenti kat situ dulu. Okay, tarik nafas baru. Kita ambil fa'tu. Fa'tu bisuratim min mithlihi wada'u syuhada'akum min dunillah. Berhenti kat situ lagi. Tarik nafas baru lagi. Wada'u. Kita baca daripada sini. Wada'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum sadiqin. Baik. Ayat yang ke-23. Ada hukum apa ni semua? Cuba komen kat bawah. Okey, mana yang nun mati? Kita nampak nun mati, tanwin. Kena pastikan. Selepas ni ada tak huruf izhar halki yang kita belajar tadi? Okey, 6 huruf tu. Kalau tak ada, okey, nun mati, kaf. Kita tak belajar lagi. Maksudnya buat masa sekarang, kita belum sampai lagi kat situ. Okey. Cari 6 huruf je dulu. Hamzah, ha bulat, ha simpul. Okey, lepas tu yang huruf ha pedas. Kemudian huruf ain, kemudian huruf kha dan huruf ghain. Okey, kena pastikan tu. Macam kat sini tanwin, selepasnya huruf mim, belum lagi tak ada huruf izhar halki huruf mim. So yang mana yang belum ni abaikan dulu. Okey, fokus 6 huruf izhar halki saja dulu. Satu je ALS, perkataan lafzul jalalah. Okey, kita tengok mana ni. Okey, perkataan Allah kat sini, lafzul jalalah. So ayat 23 satu je. Izhar halki pun tak ada dekat ayat 23 ni. Okey, so ada satu saja, ALS. Baik, seterusnya. Oh, ayat yang terakhir dah semua 24. Sekejap je. Okey, kita baca sama-sama. Sedia? Tarik nafas. فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ. Okay, siapa rasa panjang sangat, nafas tak sampai, berhenti sini. فَاتَّقُوا النَّارَ, berhenti kat ra. Kita ambil balik. Fattaqun nara. Macam tu. U'iddat lil kafirin. Okey, baik. Cuba semua komen dekat ayat yang ke-24 ni ada hukum apa dan ada berapa hukum tu. Cuba komen kat bawah. 2 ALS. Okey, lagi. Okay. 3 ALS, 1 ALQ. Okey, 2 ALS, 2 ALQ. Okey, kat sini pun berbeza-beza ni jawapannya. Cuba tengok balik betul-betul. Bila jawapan berbeza-beza, maksudnya ada kekeliruan. Cuba tengok betul-betul balik. Kira balik. Saya tak kira lagi. Sekejap saya tengok ada berapa. Okey. Ingat Alif lam.
Nampak lam tak ada tanda mati, alif lam syamsiah. Nampak lam ada tanda mati, alif lam qamariyah. Okey, jom kita tengok sama-sama ayat yang ke-24. Yang pertama sekali, okey. Yang pertama sekali adalah dekat perkataan an-nara. Ni. An-nara. Ni. Ni yang pertama. Lam kosong, tak ada tanda apa-apa. Selepasnya sabdu. Alif lam syamsiyah. ALS. Okey. Ada tak siapa-siapa yang kira perkataan fattaku ni? Cuba komen kat bawah. Ada ke sesiapa yang kira perkataan fattaku ni termasuk dalam ALS? Cuba bagi tahu kat komen. Nanti kalau siapa kira, nanti saya bagi tahu kenapa yang ni tak dikira. Puan Syarmin tak kira, Puan Yoh Azami tak kira. Okey, siapa yang tak kira tu betul. Okey, tapi siapa yang kira, kenapa dekat sini tak termasuk? Puan Mazinah kira fattaku. Okey. Tu kata kerja Makcik Nur Asmah, betul. Okey. Kenapa perkataan fattaku tak dikira alif lam syamsiyah? Cuba tengok dua ni sebelah-sebelah ada. Okey, ingat tak saya bagi tahu? Untuk alif lam ni, syarat yang pertama dia mesti kena ada alif lam. Okey, alif lam. So kalau kita tengok kat sini cuma ada alif sahaja. Lamnya tak ada. Sebab itulah dekat fattaku dia bukan alif lam syamsiyah. Okey. Dia mengelirukan sikit kan. Nampak macam sama sebab kita nampak ada hamzah wasal tu kan. Tapi lamnya tak ada. Okey, tak apa. So itulah sebabnya kenapa dekat perkataan fattaku bukan dikategorikan alif lam syamsiyah. Okey. Puan Mazina, oh faham, terima kasih. Baik, sama-sama. Okey, lagi tu baru satu an-nara. Okey, baru satu. Allati, ni perkataan yang kedua, alif lam syamsiyah. Tulis kat situ. ALS tanda kat atas tu. So setakat ni ada dua ALS. Okey, kita tengok sama-sama siapa yang komen betul angka dia. Okey, yang ketiga perkataan an-nasu. An-nasu. Ini pun kita selalu jumpa perkataan an-nas ni. Okey, tanda kat atas ALS. Okey, ni yang ketiga kan. Okey, yang keempat perkataan al-hijaratu. Lam ada tanda mati, ada tanda sukun, bermaksud dia ALQ. ALQ. Okey, ni yang keempat. Dan yang kelima. Ini yang kelima. Okey, ini pun mengelirukan sikit. Tapi yang kat atas ni fattaku dia keliru. Okey, dia keliru sebab macam alif lam syamsiyah, sedangkan yang ni bukan alif lam syamsiyah. Yang ni pula kelirunya apa? Ya ke tidak ni alif lam qamariyah? Macam tu pula kan dekat sini. Sebab apa? Sebab dia tak ada alif. Yang ni tak ada lam. Yang kat bawah ni tak ada alif pula. So persoalan dia, adakah ini alif lam qamariyah? Ya. Jawapannya iya. Ini dikategorikan alif lam qamariyah. Kenapa? Sebab dekat sini huruf hamzah ataupun huruf alif ni dah dihazafkan, dihilangkan. Kenapa dihilangkan? Sebab nak sambung kata penyambung ni, li. Okey, dia panggil huruf jar. Nak sambungkan sebabkan ini satu huruf je. So tak boleh letak satu huruf lam je macam tu. Tak boleh. Dari segi penulisan tak boleh. sebab itulah dia kena sambungkan dengan perkataan al-kafirina. So bila nak sambungkan al-kafirina, okey, kenalah hazafkan ataupun hilangkan huruf alif. Okey, macam tu. So setiap kali sesiapa yang jumpa dalam al-Quran lil kafirin, lil mu'minin,
lil musyrikin. Itu semua alif lam qamariyah. Boleh semua? Macam tu. Itu untuk alif lam qamariyah. Kalau untuk alif lam syamsiyah, apa ya? Alif lam syamsiyah. Contoh alif lam syamsiyah. Okey, setakat ni kita tak jumpa lagi dah. Kan? Kat muka surat sebelah kita dah jumpa dah. Lil kafirin ni. Okey, jelas tak semua? Cuba komen kat bawah. Faham ke pembelajaran kita pagi ni? Lil muttaqin. Ni pun macam ni kan, lil. Semua yang jenis lil. Ni alif lam qamariyah juga. Okey, so ayat yang terakhir semua sekali cuba semak semua masing-masing. Pastikan tulis betul balik. Okey, so ayat yang kelima tadi ada 5. Yang betulnya ada 5. 3 ALS, 2 ALQ. Okey. Alhamdulillah. Okey, selesai kita punya sesi bacaan talaki untuk pagi ni. Apa pun, terima kasih pada semua 1242 mata memandang. Terima kasih sudi live dengan saya pagi ni, dan juga yang dah tap skrin, yang dah berikan gift. Okey, terima kasih banyak. Semoga Allah Subhanahu Wa Taala